Malam ni JPJ Negeri Selangor mengadakan operasi bersepadu bersama agensi-agensi berkuasa di Negeri Selangor, iaitu ADK anggota seramai 10 orang, Immigration seramai 12 orang, SPRM ada 5 anggota, JAS ada 8, Traffic 3, JPJ ada 72 orang. Jumlah keanggotaan pada malam ini adalah 110. Malam ini JPJ membuat operasi untuk memastikan bahawa semua pengguna jalan raya mematuhi peraturan dan undang-undang. Kita telah pun memeriksa sebanyak 816 buah kenderaan dan jumlah kenderaan yang telah diambil tindakan sebanyak 262. Jumlah kesalahan yang dikesan pada malam ini adalah sebanyak 308 kesalahan dan jumlah notis yang dikeluarkan adalah sebanyak 252. Di mana saman P22 sebanyak 214, PG1 ada 28 dan kita telah menyita sebanyak 10 buah kenderaan, iaitu 6 adalah kenderaan motosikal dan kenderaan sebanyak 4 buah. Kesalahan yang kita kesan pada malam ini ialah bagi kesalahan overtake ataupun AKM tamat tempoh dan tiada insurans sebanyak 88 kes, tiada lesen memandu sebanyak 172, kesalahan teknikal sebanyak 20 dan lain-lain kesalahan sebanyak 20. Malam ni ADK telah membuat ujian ke atas 18 penunggang motosikal di mana 4 didapati positif dadah, iaitu 3 ganja, 1 morfin dan 1 syabu. Pihak Immigration telah memeriksa 82 warga asing dan telah menahan sebanyak 9 orang didapati tiada pasport. Manakala polis trafik mengambil 14 tindakan ke atas pelbagai kesalahan. JAS telah menguji 5 kenderaan dan 1 tindakan atas kesalahan melebihi asap yang dibenarkan. Jadi kita dapati pada malam ini di mana penunggang motosikal di bawah pengaruh dadah menunggang motosikal, dan ini adalah berbahaya kepada penunggang TPE serta keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lainlah. So jika didapati positif dan disahkan oleh mahkamah, maka lesen penunggang motosikal ini boleh diambil tindakan, iaitu Ketua Pengarah boleh menggantung selama 12 bulan di bawah Seksyen 36 Akta Pengangkutan Jalan.